Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Hari ini pengetua ingin berkongsi satu pesanan yang sangat penting tentang menjaga lisan dan pertuturan kita setiap hari. Dalam kehidupan seharian, kita sentiasa berinteraksi dan bercakap dengan rakan-rakan, guru-guru serta orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa setiap perkataan yang kita ucapkan membawa makna dan kesan yang besar. Gunakanlah perkataan yang baik, yang sopan dan yang menyenangkan hati orang lain. Elakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang kasar, menghina atau menyakitkan perasaan rakan kita. Ingatlah, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah doa. Apabila kita berkata dengan penuh kelembutan dan keikhlasan, kita sedang mendoakan kebaikan, bukan sahaja untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Namun apabila kita bercakap dengan niat yang tidak baik, kita sebenarnya sedang mendoakan perkara yang tidak elok kepada diri kita tanpa sedar. Anak-anak sekalian, marilah kita belajar bercakap dengan berhemah, menegur dengan sopan dan menasihati dengan kasih sayang. Sekolah ini akan menjadi tempat yang lebih indah jika setiap murid menjaga tutur kata dan menghormati antara satu sama lain. Ingatlah pesanan ini. Kata-kata kita mencerminkan hati kita dan hati yang bersih akan melahirkan tutur yang indah. Semoga setiap perkataan yang keluar dari diri kamu menjadi doa yang membawa keberkatan dan kebaikan dalam hidup. Terima kasih dan teruslah menjadi pelajar yang berakhlak mulia serta menjaga lisan dalam setiap tutur bicara.